Salam sejahtera dan berjumpa lagi. Ori pula. Hari ini saya nak cerita berkaitan ejen jual rumah yang dapat nombor kita. Okey, saya kan bila kita ada beli rumah kan, kita dah beli rumah, kita duduk, tiba-tiba adalah pula mesej-mesej yang masuk. Mesej-mesej yang masuk daripada ejen-ejen yang kita pun tak pernah bagi nombor. Dikata saya real estate ni lah, real tu lah, ni lah, ejen jual rumah lah, ejen cari rumah. PM kita, mesej kita untuk tanya nak jual rumah tak, nak cari penyewa tak. Okey, benda ni saya pun tak pastilah mana dia orang dapat nombor telefon kita. Sebab kita pun daftar mengikut tempat yang betul lah kita beli rumah, tapi nombor kita tu dah tersebar dekat macam-macam jenis ejen. Okey, dia orang mesej tanya nak jual rumah ke apa tak. Okey, saya punya pengalaman banyak terlampau banyak yang mesej saya. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh tahu detail kita beli rumah dekat mana semua. Ejen-ejen real estate ni Kalau korang dengar ni, korang dengar betul-betul Okey, so saya pernah lah ada orang mesej saya dan saya kata saya cuba nak perangkap mereka ni. Saya cuba nak perangkap mereka. So saya minta mereka datang jumpa saya. Okey, bila datang jumpa, dia orang tak berani pula. Dia orang tak berani bagi alasan kita deal dalam handphone saja. Lepas tu saya pun tak tahulah kepada pemaju-pemaju ke yang jual nombor pembeli rumah. Apabila pembeli rumah tu dah beli rumah dengan korang ni, respect lah sikit. Tak payahlah nak sibuk-sibuk bagi nombor-nombor kontak. Ada juga ejen yang bagi tahu. Saya tanya mana dia dapat nombor saya. Ni daripada data lah, daripada ejen pemaju rumah lah, itulah, inilah, macam-macam alasan dia orang bagi. Sampai ada satu kes saya nak bawa dia ke naik mahkamah. Saya kata saya akan buat report polis. Semua sampai di block nombor saya terus. Okey. So, kepada ejen-ejen ejen-ejen yang di luar sana yang nak real estate ke apa benda ke, korang kalau nak cari mangsa, nak cari duit, nak cari kerja, carilah secara profesional. Kau buatlah iklan, kau buat iklan dekat page Facebook kau ke mana-mana media sosial kau. Kau tak perlu nak PM orang, dapatkan nombor dia orang, curi sana curi sini nombor dia orang. Korang nak PM menyusahkan hidup tau. Buka handphone je, mesej korang masuk. Buka handphone je, mesej korang masuk. Okey? So, kepada pemaju-pemaju rumah pula atau mana-mana yang simpan nombor-nombor handphone ni, tolonglah tak perlulah kau nak jual data-data pembeli ni kepada orang luar. Bahaya tau korang jual-jual. Silap-silap hari ni yang kerja ejen penjual rumah ni, besok silap-silap besok jadi penjenayah. Dia akan guna data tu untuk merompak rumah-rumah orang yang dia dah tahu kat mana. Okey? So kepada ejen-ejen yang jual rumah, real estate ni, engkau nak buat bisnes, engkau buat cara engkau. Kau cari pelanggan ikut cara engkau. Bukan engkau curi nombor orang, PM tepi sana, PM tepi sini. Okey? Nak cari kerja tu, buatlah cara baik. Tak perlulah buat cara macam ni, menyusahkan orang, mengganggu orang. Bila ajak jumpa takut. Bila ajak jumpa takut. Tak boleh kita jumpa di sini, tak boleh kita di dalam ni apa-apa dalam handphone. Apa benda ni? Kau ingat saya ni, kita orang ni ada masa ke nak layan kau orang ni? Ada orang okey, tak ada masalah. Bagi saya tak suka. Bila saya dah tak suka tu, tak perlulah mesej 2-3 kali. Nombor yang sama juga mesej 2-3 kali. Okey. So korang pada ejen-ejen rumah ni, real estate ni, tak perlulah menyusahkan hidup orang lain. Okey.